Yang pertamanya, berdasarkan teori rasionalisasi Bandura, orang ini dia memisahkan tindakan mereka dengan nilai moral yang mereka ketahui ataupun mereka anuti, nilai agama yang mereka anuti. Mereka pisahkan. Macam mana mereka boleh memisahkannya? Iaitulah mereka melakukan rasionalisasi. Alah, orang lain pun buat, apa salahnya? Aku buat pun bukan banyak. Dia cuba rasional kan. Saya ambil sikit je. Kalau tengok sistem pun dah korup, jadi saya ikut arus saja. Dipisahkan daripada nilai moral dan juga nilai agama yang dipegang. Yang keduanya adalah disebabkan oleh motivasi ekstrinsiknya begitu tinggi. Tarikan luarannya, wang umpamanya. Daripada wang yang banyak boleh meningkatkan status dia. Dapat beli kereta mewah. Dan mungkin juga dia dapat membeli kuasa. Esok orang tengok dia hebat, boleh dilantik pula menjadi pengerusi itu jawatan YDP dan sebagainya. Jadi kerana itulah sanggup melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan dan undang-undang. Kaut duit yang bukan hak kita. Masya Allah.